Perdana Menteri Australia akan melakukan lawatan rasmi yang akan bermula pada pagi esok 16 bulan April dengan tujuan untuk menyeratkan hubungan dua hala serta bakal menyaksikan beberapa perjanjian persefahaman ditandatangani. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin Malaysia dan Australia antara lain akan berkisar berhubung krisis tenaga global yang dihadapi seluruh dunia pada ketika ini. Isi kandungan ataupun agenda khusus mengenai pertemuan yang akan diadakan antara kedua Perdana Menteri esok belum lagi dilaporkan ataupun dimaklumkan kepada Jemaah Menteri. Pada waktu ini sekurang-kurangnya ada dua perjanjian kesefahaman yang akan dimeterai, tapi saya percaya Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Ibrahim akan bangkitkan pendirian Malaysia mengenai isu konflik di Asia Barat dan sudah pasti isu mengenai keadaan sekatan yang berlaku di Selat Hormuz itu akan dibincangkan. Pada waktu ini dimaklumkan terdapat dua kapal yang dalam perjalanan. Satu dijangka tiba pada 17 hari bulan April, manakala satu lagi mungkin minggu yang berikutnya. Terdapat 5 kapal yang masih lagi berada di Selat Hormuz.